القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Zaman dulu, zaman mak-mak kita kan, kalau kita minat kat seseorang tu, selalu kita tulis surat. Macam zaman Zah pun kita tulis surat. Lepas tu dalam surat tu kita letak bedak talkum. Kalau tak pun bedak mayat lah orang panggil. Bedak yang wangi-wangi punya bau tu, kau lipat cantik punya. Lepas tu kau pun kasih kat kekasih kau. Dalam masa 2 jam je kau dah tahu dah yang kau kena reject. Sebab apa? Sebab kau nampak kertas kau ada lelaki lain yang pegang. Lepas tu budak-budak kelas dah start membahan kau. Hai Zaf, minat dekat itu ke? Alah, engkau mana boleh dapat dia, Mat? Dia dah ada boyfriend. Lebih kurang macam tu. Tetapi bila kita dah zaman 2025 kan, banyak aplikasi. Cumanya di hujung jari. Semuanya di hujung jari. Ada Tinder dan bermacam-macam lagi lah. Lepas tu baru-baru ni, apabila ada seorang geng puaka yang ingin dikenali dengan nama Ziana, seorang gadis menghantarkan pengalaman seram. Dia yang nak mencari jodoh telah masuk ke satu aplikasi yang dikenali dengan nama Omi. Omi ni banyak iklan. Zaf dah tengok, tapi Zaf tak tahu sama ada dia macam Tinder ke tak. Kalau Tinder tu, kita nak cari jodoh, kita swipe je. Orang yang kita suka, kita swipe belah kanan. Yang tak suka, kau swipe belah kiri. Lepas tu dia pun keluar daripada handphone kau, duduklah dekat mana-mana yang dia nak. So, aplikasi Omi, tempat mencari jodoh. Yang menonton ni, korang pernah guna tak? Dapat tak jodoh tu? Atau berbincang, Mat? Tak dapat. Dah ada aplikasi pun tak dapat. Tak payahlah, Mat. Berhentilah. Jadi kita nak menyelami apa yang dialami oleh Ziana. Tak nak lagi masa, kita roll intro terlebih dahulu lah. Macam biasa. Versi Arab pula tiba-tiba. Let's go, guys. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, lebar pisang ke. Jangan takut, jangan lari, aku datang diam-diam. Zaman moden, zaman teknologi terkini, semuanya di hujung jari. Dengan adanya telefon bimbit dan juga media semasa, kita boleh mendapat jodoh di mana-mana saja. Dan apa yang diceritakan oleh Ziana, salah seorang geng puaka yang mengirimkan kisah seram, dia ingin berkongsi semasa tahun 2020, Ziana ni tengah mencari pasangan, dia tengah mencari jodoh. Dan waktu tu dia ada berkenalan ataupun dia dah berhubung, dia dah ada pasangan kekasih. Nama lelaki ni kita panggil Kalish. Jadi hubungan Ziana dengan Kalish dah berlarutan hampir 3 bulan setengah. Walaupun baru, menurut Ziana, ikatan kasih dan sayang bersama Kalish tu tidak boleh dilepaskan. Dia memang rasa yang Kalish tu jodoh dia. Tetapi apakan daya, pada tahun 2020, pertengahan tahun 2020 tu, Ziana terputus hubungan dia bersama Kalish disebabkan salah faham. Kalish rasa yang Ziana ni tak cukup memahami dia, sedangkan Ziana pula rasa yang Kalish adalah jodoh yang dah ditentukan oleh Tuhan. Sampailah satu masa apabila Ziana ni dah berpisah dengan kekasih ataupun buah hati ataupun pengarang jantung orang panggil. Perempuan bila tengah berhubungan, lepas tu putus di tengah jalan. Putus pula kalau perempuan tu yang minta break, perempuan tu maybe okey. Tetapi bila dah ditinggalkan oleh Kalish, terkontang-kanting, hidup Ziana ni dah tak menentu dah. Bagi diri Ziana dia macam ketagih gam. Macam mak pet tu kan. Lepas tu tak dapat dadah, dah menggigil satu badan. Siang dan malam, waktu tu pula Ziana ni dah bekerja lah. Tetapi dia tak boleh jalankan kerja dia seperti biasa. Bos pun dah mula tegur dah. Ziana, engkau nak kerja ke tak nak kerja ni? Kalau kau nak kerja, kau buat kerja kau betul-betul, Ziana. Kenapa bos ni macam Awi pula? Sebab nama Ziana kot. Nak dipendekkan cerita,
Disebabkan Ziana ni dah tak ada hubungan dengan kekasih dia yang bernama Kalish ni tadi, Ziana rasa, aku nak kena cari jodoh. Siap minta tolong mak. Mak dia memang sound lah, Ziana, engkau ni mana ada perigi jadi timba, engkau perempuan. Biar je lah. Tak mati tak ada pasangan. Engkau fokus kerja kau dulu. Lagipun Ziana pada masa tu tak salah Zaf dalam kiriman baru 20-an, awal 20-an, 22, 23 macam tu lah. So direkomendkan, ada salah seorang kawan Ziana, dia cakap, Ziana, ini dah tahun 2020 lah Mat. Kita pun tak lama lagi nak COVID dah. Sebab time tu kan dah nak COVID kan. Sebelum kau kena kurung, engkau cari jodoh cepat-cepat. Tak payah susah-susah, kau download je Omi. Satu aplikasi macam ni lah. Tapi Zaf tak boleh masuk sebab Zaf memang tak guna Omi ni. Biasalah, kita dah ada pasangan. Belagak pula. So siapa yang pernah guna aplikasi Omi, korang tahulah. Zaf rasa dia lebih kurang macam Tinder je. Pasangan yang korang suka ataupun ada yang menarik hati korang, korang swipe ke belah kanan. Dan kalau gadis ni pun swipe ke belah kanan, korang boleh berhubung. Dan lama-lama mana dah tahu, insyaAllah kalau jodoh, korang akan ke jenjang pelamin. Itulah yang dilakukan oleh Ziana. Penghujung tahun 2020, dia pun download aplikasi Omi dan dia mula mencari pasangan. Banyaklah lelaki-lelaki, jantan-jantan yang bila dah serasi dia Ziana ni, Ziana pula rasa, tak boleh pakai lah. Sebutkan je, Ziana cakap sepanjang dia berkenalan dengan lelaki dekat dalam aplikasi Omi, ramai lelaki yang haprak betul lah, tak boleh pakai. Nak tunjuk hero je lebih. Tapi bila keluar, dah lah keluar. Makan pun dekat mamak je. Order roti canai. Itu pun nak Ziana bayar. Jadi Ziana tak suka laki-laki macam tu. Dia tak tunjukkan usaha. Kalau kau nak seorang gadis, kau kena berusaha kuat sikit lah. Sampailah dia berkenalan dengan seorang lelaki dalam aplikasi Omi yang dikenali dia nama Pedro. Korang kalau dengar nama Pedro pun korang dah terbayang dah. Internationally ni. Ziana ke super. Ada lelaki Melayu nama Pedro. Dia dah tak betul lah. Sebab teramat rare kau nak jumpa lelaki Melayu terakhir nama Pedro, Mat. Dah macam orang Brazil. Dan Pedro, dia menunjukkan semangat untuk mendapatkan cinta Ziana. Pertama kali dating, Ziana ajak lepak mamak je. Tapi Pedro rasakan, tak boleh. Gadis secantik you, takkanlah I nak bawa you keluar pergi mamak. Kita pergi Q Bistro. Sama lah juga, mamak juga. Tapi yang jenis high end sikit tau. Siapa pernah pergi Q Bistro tahulah. Dia mamak yang kalau satu roti canai secara kebiasaan RM1.20. Kalau kat Q Bistro RM3 ke RM4. Mahal sikit tapi dia ada kelas. Dan apabila dah berkenalan, ada satu masa Ziana pun tanyalah, Pedro, you ni mesti mix kan? You ni mesti mix kan? Nama Pedro? Pedro cakap dengan relax, dengan tenang je. Tak ada pun. Aku bukan mix pun. Aku memang pure Melayu. Lepas tu Ziana nak tahulah. So Pedro tu bukan nama sebenar you lah. Nama sebenar dalam IC apa? Pedro pun beritahu. Dan tu Pedro dah malu lah. Nama sebenar Fauzi. Fauzi lah, Muhammad Fauzi. Mana dapat Pedro? Jauh betul kan nama Pedro. So apabila dah berhubung dengan Pedro ni dalam masa 3-4 bulan, sampailah satu masa waktu diorang keluar tu, tanpa disangka oleh Ziana, Pedro ni dah meluahkan rasa cinta. Dia bercakap kat Ziana, I rasa hati I dah terpaut dekat you lah Ziana. Tak tahulah, bagi diri I tak pandang rupa, tetapi hati you tu, kalau I bawa you berjumpa dengan keluarga I, tak cerita banyak, I terus ambil you sebagai isteri. I memang ikhlas sayangkan you, cintakan you. Kita pun dah kenal hampir 3-4 bulan. I rasa you pun happy hidup dengan I. You dah tak payah susah. I boleh support you. Pekerjaan I pun bagus. Pedro guna segala ayat pancing kerja manis punya untuk dapatkan perkataan yes, supaya Ziana ni terima dia dan mereka akan menjadi pasangan kekasih. Tetapi korang tahu tak betapa kecewanya Pedro apabila Ziana, dia cakap kat Pedro yang minta maaf banyak-banyak. Pedro, bukan I tak suka you. You handsome. You idaman setiap wanita. Ada rupa, nama pun sedap. Boleh belah lah nama. Kerja pun bagus. You hormat orang tua. You hormat I. Tapi minta maaf, hati I dah terpaut dengan seorang lelaki. Sepanjang diorang kenal,
Ziana ni tak ceritakan dekat Pedro yang dia baru saja break dengan seorang lelaki yang bernama Kalish. Dan hati dia hanya ada Kalish saja. So bila Ziana luahkan, I dah berhubung balik dengan Kalish dan kemungkinan I akan couple balik. Cinta I hanya untuk ex-boyfriend I. I just anggap you sebagai seorang kawan, tak lebih daripada tu, Pedro. Bukan I tak sayang you, I teramat sayang you. Cumanya tak lebih sebagai seorang kawan. Pedro kecewa. Time tu tak semena-mena pula. Waktu tu tengah lepak ke kedai makan, hujan lebat engkau. Pedro dengan perasaan kecewa, dia tinggalkan Ziana, duduk seorang diri kat meja makan. Pedro pun berjalan. Lepas tu hujan dah membasahi badan Pedro. Waktu berjalan tu dah macam dalam drama lah. Pedro sempat memalingkan muka memandang ke arah Ziana. Dan ayat terakhir, pertemuan terakhir di antara Ziana dan juga Pedro meninggalkan satu ayat yang bakal membuka sebuah kisah hitam dalam hidup Ziana. Pedro katakan, Ziana, kau fikir elok-elok Ziana dengan keputusan kau. Aku kasih kau masa, Ziana. Kau fikir betul-betul keputusan kau. Kau jangan paksa aku buat sesuatu yang aku tak suka, Ziana. Pedro meninggalkan Ziana. Pedro berjalan di dalam hujan. Dan sejak daripada tu, bagi diri Ziana, hubungan dia dengan Pedro terputus. Pedro dah tak berhubung, dah tak kontak Ziana. Dia block Ziana ni. Hilang macam kabus. Pedro dah tak ada dah. Dan Ziana, tak lama lepas tu dia kembali bercinta bersama ex-boyfriend dia, Kalish. Dan 2 bulan selepas tu, Ziana mula mengikat tali pertunangan. Ajal maut, jodoh pertemuan, termasuklah perpisahan, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, kita tidak boleh menolak. Kalau dah itu jodoh kita, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Jadi bagi diri Ziana, itulah yang dia inginkan. Tetapi nak buat macam mana? Pedro ni jenis fras menonggeng pula. Lepas dah putus je, diorang masih boleh berkawan. Tapi Pedro yang tak nak. Bagi diri Ziana, itu tak menjadi masalah besar. Sebab Ziana telah mendapat kembali cinta yang ditunggu-tunggu selama ini. Selepas dah berpisah dengan Kalish, akhirnya sekarang ni hubungan diorang dah bertambah erat. Kalish sayang Ziana, Ziana pun sayang Kalish. Dan kasih sayang diorang bertambah kuat. Menurut Ziana, selepas seseorang ataupun satu pasangan tu terpisah, apabila berpaut kembali, pautan tu lagi utuh, susah nak goyang. Tanpa lengahkan masa, Kalish pun merisik Ziana dan mereka berdua mengikat tali pertunangan. Selepas hampir 3 bulan, Ziana telah pun menjadi tunangan kepada Kalish. Menurut Ziana, mula terjadi perkara-perkara yang sebelum-sebelum ni tidak pernah dialami oleh Ziana. Terutama sekali apabila Ziana melelapkan mata. Sebelum ni Ziana memang seorang gadis yang jarang bermimpi. Di dalam kiriman email, Ziana turut mengatakan ataupun meluahkan perasaan, saya ni Abang Zaf dah berusia 20-an. Daripada kecil, saya boleh kira guna jari lah berapa kali je saya mimpi. Selalunya kalau saya tidur, saya memang tidur macam biawak punya. Tidur mati orang cakap. Sedar-sedar je, dah pagi dah. Tak sempat nak mimpi. Tapi dalam tempoh 3 bulan bertunang dengan si Kalish, Ziana kerap bermimpi. Dan kalau mimpi yang dialami oleh Ziana semuanya indah-indah, kemungkinan Ziana ni tak adalah risau sangat, tak terbawa-bawa. Tetapi kebanyakan masa, mimpi-mimpi boleh dikatakan majoritinya menakutkan. Mimpi dipatuk ular, mimpi dikejar oleh lembaga-lembaga dengan muka yang hodoh. Mimpi Ziana ni telah pun meninggal dunia, itu pun pernah. Cumanya dalam banyak-banyak mimpi, ada satu mimpi yang bagi diri Ziana cukup luar biasa. Ziana mendapat satu mimpi, di dalam mimpi dia dah berkahwin dengan Kalish. Dan mereka memiliki 2 orang anak. Dalam mimpi itu, kehidupan orang ni cukup bahagia. So Ziana happy. Dan mimpi yang panjang tu pula, lepas dah berkahwin, dah dapat anak, ada satu masa diorang ni buat kenduri doa selamat. Dekat dalam mimpi pun sempat buat kenduri kau. Dan kenduri tu diadakan dekat rumah keluarga Ziana.
So nampaklah dekat dalam mimpi tu diorang buat kenduri doa selamat, ramai saudara mara yang datang. Dan selepas dah nak habis je kenduri, adalah seorang makcik. Dan Ziana tak pernah nampak, tak pernah kenal makcik ni. Tapi dia datang di dalam mimpi Ziana dengan membawa ataupun memegang sedulang yang penuh dengan makanan. Sedulang makanan lah orang cakap. Bermacam-macam jenis lauk pauk. Dia pun hulurkan kat Ziana dan makcik tu cakap, ni khas untuk anak. Ziana makan je, makcik masak semua ni. Sedap-sedap ni. Ziana pun capai dulang tu dan dekat dalam mimpi Ziana pun makan satu persatu lauk yang ada kat dalam dulang tu Ziana rasa. Dan semuanya sedap-sedap. Selepas Ziana dah makan, tak sampai 20 minit, dia kerasukan. Di tengah-tengah ruang tamu, Ziana menjerit-jerit. Badan dia terasa sakit, terasa panas, seolah-olah dibakar. Semua sanak saudara yang menyaksikan kejadian tu ni masih kat dalam mimpi tau. Panjang betul mimpi dia. Semua cuba pegang Ziana, tenangkan Ziana, tetapi tak boleh. Meronta sampailah datang seorang ustaz dekat dalam mimpi. Ustaz mustahil ada juga nak masuk kat dalam mimpi pun. Ustaz ni datang, cuba sembuhkan Ziana. Sebelum Ziana sempat nak sembuh, dia terjaga. Dan waktu Ziana terjaga, seluruh badan dia dibasahi dengan peluh. Katil dia semua dah basah dah. Nafas Ziana, jantung dia berdegup dengan laju. Dia rasa macam mimpi tu seolah-olah betul-betul terjadi. Keesokan harinya, Ziana pun meluahkan perasaan risau dia kepada tunang dia si Kalish. Sayang, I tak tahu kenapa lah sejak 3 bulan kita mengikat tali pertunangan ni, I kerap kali mimpi. Lepas tu, baru malam tadi I mimpi kita dah kahwin. Lepas tu ada seorang makcik ni, saya tak tahulah makcik ni siapa. Dia kasih saya makan. Lepas saya makan, saya kerasukan. Saya menjerit-jerit sayang kat dalam mimpi. I takut lah. Sebagai seorang lelaki, korang dah boleh agak dah reaksi Kalish macam mana. Kalish menenangkan Ziana dengan satu ayat je. Ayat dia pendek je. Mainan perasaan lah. You ni tak payah fikir. Biasalah adat orang bertunang. You pernah dengar tak orang cakap bila kita dah nak kahwin ni darah manis, darah manis. Memang selalulah macam tu. Setan-setan ni mana suka. Tak payah fikir jauh. Mainan perasaan je tu. Mimpi je. Dan Ziana tidak pernah menyangka gangguan yang bermula hanya di dalam mimpi, sedikit demi sedikit Ziana dapat rasakan yang kehidupan dia bersama Kalish tak bahagia macam dulu. Makin lama mereka dalam tempoh bertunang tu, mereka kerap kali bergaduh. Kadang-kadang tu salah faham sikit je, Kalish ni akan marah Ziana. Sedangkan Ziana tahu yang Kalish ni bukannya seorang yang pandai baran, tetapi ni salah sikit bergaduh, salah sikit bergaduh. Dan itu telah membuatkan Ziana rasa ini tak normal ni. Ada sesuatu yang tak kena dengan hubungan aku dengan Kalish. Ziana cuba perbetulkan. Dan setiap kali dia perbetulkan, masalah yang lain pula akan timbul. Sampai satu tahap, menurut Ziana, ada satu masa tu dia tengah keluar berdua pula dengan Kalish. Dan waktu keluar tu, Kalish tiba-tiba katakan kepada Ziana yang I tak tahulah sama ada kita ni betul ke buat keputusan lah. Betul ke kita nak kahwin? Ziana terkejut. Apa you cakap ni? Betul lah kita nak kahwin. Segala persiapan kita dah buat. Beberapa bulan je lagi. Lepas tu Kalish tiba-tiba dia macam terpukau. Dia terus ubah topik. Seakan-akan apa yang dia baru cakap tadi, dia tak sedar pun. Lagilah Ziana risau. Dia pernah tanya Kalish, you betul ke ni? Keputusan you betul nak kahwin dengan I? Waktu tanya Kalish pula memang dengan penuh semangat. Betul lah. I nak jadikan you sebagai isteri I. I tak nak dah perempuan lain. Lagipun kita dah besar dah. Sampai bila yang kita nak bercinta? Nak dijadikan cerita. Sampai satu masa, menurut Ziana, Kalish menghubungi dia dengan satu nada yang risau. Kalish minta kepada Ziana, Ziana, sayang, you teman I nak kena balik kampung ni. Ada emergency lah. Nenek I tak sihat. Sebagai seorang tunang, Ziana happy lah nak pergi ke rumah keluarga si Kalish kan, yang terletak kat Terengganu pada masa tu. Kalish ni orang Terengganu. Ikut Kalish balik ke kampung. Dan bila sampai kat kampung ataupun rumah keluarga Kalish, nampaklah yang nenek si Kalish ni dah nazak. Dah memang tak apa-apa nak sihat dah. Terlantar saja. Beberapa hari adalah ustaz yang akan datang
tengokkan ataupun cuba rawat nenek Kalish. Tak tahu sakit apa, tetapi nenek dia ni memang dah tua dah, 80 tahun. Mungkin sakit tua lah kot. Ustaz akan datang, baca ayat-ayat ruqyah, baca apa-apa, kasih air penawar dengan harapan bahawa nenek Kalish ni alhamdulillah dapat sembuh. Tetapi tak, sama je. So Ziana duduk kat kampung si Kalish lebih kurang seminggu. Dan adalah satu masa sebelum diorang nak kembali pulang ke ibu kota Kuala Lumpur, adalah seorang ustaz ni datang untuk merawat nenek si Kalish. Dalam sesi rawatan tu, Ziana perasan beberapa kali ustaz ni dia akan memaling dan memandang ke arah Ziana. Ziana rasa pelik lah juga, dah kenapa ustaz ni sikit-sikit dia pandang aku, sikit-sikit dia pandang aku. So bila dah selesai sesi rawatan, dah cuba nak sembuhkan nenek Kalish, sebelum ustaz tu beredar pulang, dia pergi jumpa Ziana, sedangkan dia tak kenal pun Ziana ni siapa. Ustaz tu terus tegur, adik pernah ke dapat mimpi-mimpi yang tak elok? Ziana kata, kan, betul ustaz, saya pernah dapat mimpi yang tak apa nak elok, mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan saya ni, kalau ustaz nak tahu, saya ni dah tunang dengan anak tuan rumah ni, tuan lelaki tu. Oh, ustaz cakap, oh awak ni ke tunang si Kalish? So macam mana? Pernah bergaduh ke? Ziana dah terdiam. Dia pandang Kalish. Kalish terus cakap kat Ziana, tak apa you, ustaz ni memang dah rapat dengan keluarga I. Apa yang you nak jawab, you jawab je, you tak payah rasa malu. Ziana lepas dah dapat pelepasan daripada Kalish, dia pun cakap kat ustaz, saya ni bukan nak cakap apalah ustaz, tapi ada masanya saya rasa pelik. Sebab hubungan kami sepanjang bertunang ni, kami kerap kali gaduh lah ustaz. Walaupun sebelum ni tak pernah bergaduh. Ustaz hanya tersenyum. Ustaz Muslihat waktu tu yang datang, yang dah memang kenal, dah memang rapat dengan keluarga Kalish. Ustaz tu senyum, dia terus cakap kat Ziana, saya faham. Kalau awak nak, insya-Allah saya boleh tolong. Apa kata awak baring kejap? Saya cuba tengok kan. Manalah tahu kan. Kita check lah. Ada tak benda-benda yang tak elok terlekat kat awak? Ziana hanya menurut perintah. Disebabkan Ustaz Muslihat ni dah memang kenal rapat dengan keluarga Kalish, Ziana pun baring depan Ustaz. Dan Ustaz pun mula membaca ayat-ayat ruqyah. Menurut Ziana, tak sampai 5 minit, dia tak sempat nak lena pun. Dia baru tutup mata, baring, dia dengarlah Ustaz ni baca ayat-ayat daripada Al-Quran. Terus dia tak sedar. Dan menurut Kalish, waktu dia tak sedar itulah Ziana ni dah kerasukan dah. Tetapi sepanjang dia kerasukan, dia tak mengamuk-ngamuk. Dia hanya baring dan dia masih dengar lagi yang ustaz menanyakan beberapa soalan. Cumanya dia tak boleh kawal apa yang terkeluar daripada mulut dia. Waktu tu, ustaz ni adalah tanya kepada Ziana, kau daripada mana ni? Siapa yang hantar kau untuk berdamping dengan perempuan ni? Lepas tu Ziana dah mula jawab, kau tak payah tahu aku daripada mana. Perempuan ni tak layak bahagia. Perempuan ni dah sakitkan tuan aku. Waktu tu menurut Ziana, dia tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Dan itulah pertama kali dia faham, ini rupanya perasaan orang kena rasuk. Kita memang tak boleh kawal. Seolah-olah orang lain yang cuba cakapkan untuk kita. Ustaz pun tanyalah lagi, siapa tuan kau? Aku dah 2-3 hari ni, aku perasan yang kau dah memang duduk kat dalam badan dia. Setiap kali aku datang, kau cuba nak menyorok. Sekarang ni aku nak tanya kau, kau nak tinggalkan dia ke tak? Apa yang tuan kau suruh kau buat ni? Dan benda tu, ataupun jin yang masuk kat dalam badan Ziana, dia memberitahu yang tuan dia menghantar dia untuk menghancurkan hidup Ziana. Disebabkan apa? Disebabkan dendam. Bila ustaz dah dengar, ustaz dah tahu ini bukan jin biasa. Yang dia hantar ni merupakan sihir. Sihir semata-mata untuk merosakkan hubungan Ziana bersama Kalish. Dia nak Ziana ni putuskan tali pertunangan. So waktu tu ustaz memberi 2 pilihan, sama ada kau nak keluar daripada badan dia ataupun kau akan sakit. Benda ni tak nak lepas kan? Dan sepanjang sesi rawatan, Ziana menjerit-jerit sehingga kan ustaz terpaksa juga memutuskan segala ikatan daripada tubuh badan Ziana supaya jin ni keluar. Dah tak payah ganggu dah Ziana. Ustaz yang dah berjaya sembuhkan Ziana, ustaz mengajukan satu soalan sebelum ustaz tu beredar pulang. Ustaz tanya kepada Ziana, pernah tak sebelum ni
awak menyakitkan hati orang? Pernah tak awak tolak cinta seseorang? Waktu tu disebabkan Ziana baru saja kerasukan, dia tak teringat. Berkali-kali dia cakap kat ustaz, tak ada ustaz, saya tak ada menyakitkan hati orang, saya bukan orang macam tu, dan saya tak ada tolak cinta sesiapa. Sampailah diingatkan oleh Kalish, saya rasa ada lah. Siapa lelaki awak berkenalan dekat dalam aplikasi Omi tu, yang waktu kita putus awak cakap awak ada kenal dengan seorang lelaki ni, mungkin dia kot. Barulah Ziana teringat, ada ustaz, ada. Tetapi tu pun saya tak ada pun tolak cinta dia. Dia luahkan perasaan terhadap saya, tapi saya rasa dia kawan je, tak lebih daripada tu. Dan dia terus hilang macam tu je. Kami dah lama tak berhubung ustaz. Dia pun tak adalah nak dendam ke apa dengan saya. Ustaz tersenyum. Manusia ni, luaran memang kita nampak baik, tetapi hati siapa yang tahu. Saya dapat rasa orang ni memang benci betul terhadap awak apabila awak bertunang. Sebab sihir yang dia hantar merupakan sihir pemisah. Dia memang tak nak awak hidup bahagia, dan kalau boleh dia nak awak hidup sengsara. Sebab itulah ada kalanya badan awak akan terasa lemah, dan hubungan awak bersama Kalish akan kerap kali bergaduh. Bukan sebab apa, disebabkan sihir pemisah ni tadi. InsyaAllah awak cuba amalkan apa yang saya suruh. Lama-lama efek ataupun kesan-kesan daripada sihir pemisah ni akan hilang. Awak dah tak payah risau. Dan selepas daripada sesi rawatan tu, pulang balik ke ibu kota Kuala Lumpur, Ziana dan juga Kalish amalkan apa yang Ustaz Muslihat suruh. Dan alhamdulillah hubungan diorang dah tak bergaduh dah. Sampailah sebulan saja sebelum diorang nak berkahwin, sebulan je lagi, dihantar pula sihir yang kedua. Sihir yang lagi teruk daripada sihir pemisah. Kehangatan cinta telah makin dirasa. Sebulan saja kita akan bernikah, kita akan berkahwin. Lagu buat sendiri. Tetapi itulah yang dirasakan oleh Ziana. Sebulan je lagi dia akan bergelar daripada tunangan orang, bertukar menjadi isteri orang. Isteri kepada Kalish, kekasih hati, buah hati, pengarang jantung yang dia teramat sayang. Dan sebulan sahaja sebelum diorang nak berkahwin, nak buat event besar-besaran, ada satu malam menurut Ziana, waktu dia tengah tidur kat rumah dia, pintu bilik dia dihempas dengan kuat. Dia macam orang tengah mengamuk, berkali-kali ketuk pintu bilik dia. Bam, 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 bam. Hampir terbuka, hampir pecah pintu bilik tu. Ziana yang dalam keadaan ketakutan, dia menggigil, menangis-nangis. Dia baca saja apa surah yang dia tahu, sebab dia tahu orang ataupun benda yang tengah nak pecahkan pintu bilik dia dah confirm bukan orang. Sebab Ziana ni pada masa tu dia tinggal di satu rumah sewa, dan dia menyewa seorang diri. Rumah dekat flat, dia duduk seorang je. Dia tak ada pun housemate, dia tak ada pun roommate. Siapa yang tengah ketuk pintu bilik dia dengan begitu kuat, macam orang tengah mengamuk, pukul 2-3 pagi. Berlarutan hampir 5 minit. Ziana yang dah takut, dah tak berani nak keluar daripada bilik. Lepas dah tak dengar bunyi hentakan tu, Ziana fikirkan ini gangguan biasa, mungkin tempias daripada ilmu sihir pemisah. Ziana pun senyapkan diri sampailah dia tertidur. Selang 2-3 hari lepas tu, dia pun pergilah berjumpa dengan Kalish sebab nak berbincang berkenaan hal perkahwinan. Dan waktu berjumpa dengan Kalish ni jemput Ziana kat rumah dia. Masuk saja kat dalam kereta, Ziana ni keluar balik kereta. Kalish dah pelik dah. Kalish keluar kereta, kejar Ziana. Lepas tu Kalish tanya, awak ni dah kenapa? Kan kita nak cari barang-barang persiapan untuk kahwin. Jomlah cepat. Ada tertinggal barang ke apa? Ziana hanya gelengkan kepala. Waktu tu seluruh badan dia dah menggigil. Kalish nakkan jawapan, awak ni kenapa ni? Apa yang tak kena? Apa salah saya buat? Menurut Ziana, waktu tu dia memang tak boleh dekat dengan Kalish. Sebab bau badan Kalish begitu busuk, bukan macam bau longkang. Tetapi Ziana katakan, bau badan awak macam mayat lah, awak tak mandi ke? Kuatlah bau kapur bagus, tapi busuk je, saya tak boleh tahan. Kalish cuba juga. Apa? Cuba apa?
Lupa ayat ni, saya baca. Kalish cubalah, kiranya bau badan dia. Tak ada apa pun. Apa awak merepek ni? Mana ada bau mayat? Tapi berkali-kali Ziana cakap, saya betul wak, saya tak boleh. Saya jadi takut. Awak memang bau mayat lah, bau pacai tau. Awak pergi mandilah. Benda tu berlarutan. Sampailah 2-3 hari dah nak kahwin, Ziana tak boleh berjumpa dengan Kalish. Akan bau mayat. Ziana cakap badan Kalish ni tak kisahlah berapa kali dia mandi, dia pakai perfume apa pun, still bau busuk. Disebabkan risau, Kalish pun bawa lah Ziana berjumpa dengan seorang ustaz. Diorang sangka kan apa yang mereka alami pada masa tu disebabkan sihir pemisah. Tetapi bila jumpa seorang ustaz yang tinggal kat KL, ustaz tu bila dah rawat Ziana dan juga Kalish, dia beritahu ini bukan sihir pemisah ni. Apa yang dah terlekat dekat badan Kalish merupakan badi mayat. Orang ni memang nak awak takkan ada hubungan dengan sesiapa. Selagi mana nama awak masih terlekat dengan orang mati, kalau awak tak boleh nak jumpa siapa yang sihir awak, memang susah nak buang ni. Sihir badi mayat kebanyakan masa orang sangka disebabkan orang mati kemalangan ke apa. Tetapi sihir badi mayat boleh juga digunakan supaya orang takkan dekat dengan kau. Engkau akan bau busuk, hidup kau akan sengsara, dan lagi lama kau biar, engkau sendiri akan menjadi tak ubah seperti mayat hidup. Selera makan akan hilang, dan itulah yang dialami oleh Kalish. Badan dia yang besar, majlis perkahwinan mereka terpaksa ditangguhkan sebab Kalish ni terus jatuh sakit. Badan dia yang besar dah jadi kurus mat. Sampailah satu tahap Kalish ni dah macam orang tak betul, kurung diri dalam bilik. Ziana dah mati akal, tak tahu nak buat apa. Dan perkara terakhir, perkara yang paling Ziana kesalkan, bukan saja majlis perkahwinan diorang terpaksa ditangguhkan. Benda yang paling perit apabila menurut Ziana di dalam kiriman email, mereka tak jadi kahwin. Hubungan cinta yang Ziana idam-idamkan, yang dia akan berkahwin, hidup bahagia bersama Kalish, akhirnya terhenti di tengah jalan. Hubungan mereka terputus. Kalish membawa haluan sendiri pulang ke kampung, cuba untuk berubat, dan sehingga ke hari ini Ziana susah nak dapat jodoh. Sebab Ziana katakan apabila dia dah buang sihir pemisah daripada badan, orang ni yang kemungkinan Pedro, Ziana tak naklah tuduh sebab dia pun tak tahulah sama ada Pedro ke tak yang buat semua ni, tapi dalam hati Ziana cukup kuat. Daripada hint dan juga efek-efek dia, mesti Pedro ni je yang dendam dengan aku sebab aku tolak cinta dia. Dia memang tak puas hati bila dia dapat tahu aku nak kembali bersama ex-boyfriend aku Kalish. So Ziana pun sempat meninggalkan pesan kepada korang semua, terutama orang-orang muda. Kalaulah ada seseorang yang luahkan perasaan dekat engkau, selagi boleh engkau tolaklah dengan cara yang elok. Engkau janganlah terus cakap aku tak suka engkau lah, kau belah lah, aku tak suka lah, muka kau macam papan siap. Jangan sekali buat macam tu. Sebab kita tak tahu cinta yang pada awalnya bermula dengan cukup indah, apabila kau tolak, bagi diri kau kecil. Tetapi bagi orang yang telah pun tersakiti, dia rasa perit. Dan dia hanya ada satu matlamat, apabila benci itu dah bertukar menjadi dendam, akhirnya bakal memakan diri. Sehingga ke hari ini Ziana masih lagi meneruskan sesi rawatan, dan dia susah nak mendapat pasangan baru sebab efek-efek sihir yang dia alami dihantar oleh seorang lelaki yang dikenali dengan nama Pedro atas alasan dendam. Kalau aku tak boleh bahagia, Ziana, kau jangan ingat kau boleh bahagia, Ziana. Tragedi Oktober akan berulang, Ziana. Tragedi Oktober. Tak hafal lagu. Itu saja guys, bye-bye. Tiba-tiba habis. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisah ke
Suasana makin mencekam, rasakan seram menyebar, detak jantung tak terbendam. Level pisang. Ada jeritan dari belakang, ingin terasa di tulang, tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang.